Orang-orang lama makan tengah hari. Yang ini ramai yang tak tahu. Sebab dia dekat tepi pantai. Boleh healing-healing. Tengok pemandangan pantai di tengah hari. Orang kata kat sini asam pedas dia, hui, power. Nak lagi dia punya masak lemak, guys. Hush, memang menjilat jari, lemak dia memang terasa. Nak lagi dia punya sambal cecaru, sambal garing. Kita panggil sambal garing. Kat sini dia gelarkan sambal ketat. Buat kata Kak Izzah, ni mak mentua dia yang bagi nama sambal ketat tau. Memang sedap. Nak lagi, saya rasa dia punya udang. Udang dia, lah satu pinggan. Ada 7 ekor. Rasa dia sambal macam mak-mak punya rasa. Memang sedap sampai menjilat jari. Jadi, korang pergi je dekat Kuala Linggi. Jangan lupa korang singgah kedai Kak Izzah Corner. Cari je. Kak Izzah Corner pasti jumpa. Boleh healing-healing tepi pantai sambil menikmati makanan. Bye-bye.